memaklumkan situasi semasa ancaman wabak COVID-19 yang telah pun menimbulkan kebimbangan bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Perintah Sarawak Nekenagang penglekai penyakit COVID-19 bak kandang benua pesisir. Berhadapan dengan situasi yang agak membimbangkan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Di peringkat awal, jumlah yang terlibat adalah kecil saja, iaitu 22 kes. Dan kebanyakan kes ini melibatkan warga negara asing, warga negara Malaysia yang dibawa pulang daripada Wuhan, China, dan warga negara Malaysia yang melawat negara yang dijangkiti COVID-19. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengawal penularan wabak ini, kita masih berdepan dengan peningkatan kes COVID-19